Assalamualaikum. Update terkini tentang Proton suara buruk saya ni. Jadi sekarang ni extractor dah keluar. Ini extractor saya zaman muda ni, masa umur saya 25 macam tu. Saya pakai dulu 41. Yang main-main yang main-main kononnya laju Lepas tu ini saya punya carburetor. Lepas tu ini saya punya set air Ni saya punya set air. Kena tukar juga rupanya kalau untuk set injection. So dalam dia macam ni Itu saya punya fuel pump. Sekarang ni dalam proses untuk buka gearbox bahagian bawah. Dashboard ni dia nak masukkan wiring lah. Wiring kat bawah ni. Tu wire sana. Dan setakat hari ni benda dah pasang extractor. Lepas tu dah tukar pipeline air ni untuk pergi ke throttle body. Yang putih tu dia lah tu, sampai ke bawah untuk pergi throttle body. Lepas tu fuel filter dah pasang. Pipe untuk petrol pun dah pasang. Cuma wiring lah, bahagian atas ni adalah wiring je dah masuk. Tempat air pun dah pasang ni, cuma tak sambung. So wiring dengan exhaust lah. Exhaust ni tak, belum patri lagi. Lebih pendek pula. Ini wiring ni. Dah duduk kat sini lebih kurang 2 minggu kereta ni. Lepas raya. Injection jenis MMC. Tak tahu berapa kos upah pemasangannya nanti. Yang ini kalau nak boleh DM saya lah. Saya bagi harga murmur je. Carburetor, extractor ni boleh pakai lagi, tak ada sumbat Kalau saya dah check tadi tak ada sumbat. Yang isi dalam dia tak ada keladak-keladak yang tersumbat, tak ada. Cuma ni kesan minyak hitam leaking saya lah. Saya dah pakai lama dah. Tapi ni 41 Lepas tu ada air intake standard ni. Kita juga ada fuel pump AC. Ini fuel pump asal dia. Sekejap. Fuel pump carburetor punya. Ni. So benda ni saya boleh bawa balik lah sebenarnya. Tak apalah, malas nak bawa balik. Kalau dia orang nak ambil pipe-pipe kat sini. Jadi kenapa penukaran saya buat penukaran dekat kereta lama saya ni? Sebab kereta ni adalah kereta yang pertama saya pakai. Daripada umur saya 21 daripada umur saya 23 tahun, ini adalah kereta pertama yang saya pakai. Dan saya berhajat sebenarnya pada tahun ini, sebenarnya hujung tahun tadi lepas, saya nak masukkan enjin 4G93 single cam. Tapi saya dah fikir-fikir balik. Saya naikkan taraf dia kepada injection MMC dulu. Sebenarnya tak ada apa-apa, semua just seronok-seronok je. Sebab kereta ni saya takkan jual, takkan apa, takkan ni pun saya akan pakai bila-bila. Kalau saya nak pakai kereta apa, saya akan tambah. Kereta ni tetap bersama saya, kekal bersama tua. Jadi inilah satu hobi. Dia bukan rosak tapi saya upgrade kepada injection. So penyematan minyak dan lebihan kuasa cara standard. Itu je yang kita nak. Kalau nak main kereta, saya terus terang nak beritahu kalau nak main kereta 4G15 ni, paling sedap sebenarnya carburetor. Untuk pick up dan accelerate memang kita boleh upgrade dengan harga yang agak murah. Sebenarnya carburetor kalau 4G15, kecuali main turbo lah. Tapi kalau NA memang carburetor lebih padu daripada inside injection. Tapi injection ni jimat minyak, RPM nya ringan. Kita nak macam tu, santai-santai. So akan datang
Kalau saya dah boring, duit YouTube pun dah banyak. Kita akan buat konten lagi, kita akan masukkan 4G93 single cam tu. Macam tu. So untuk konten sajalah. Okay, kalau korang nak tanya berapa kos apa semua, pembelian apa semua, korang boleh DM saya. InsyaAllah saya akan reply. Okay, tu je. Assalamualaikum semua. Kita tengok update yang dah siap nanti. Assalamualaikum. Bye-bye.